Okey, Assalamualaikum adik-adik. Bagi yang baru menceburi bidang jahitan ni. Ni makcik dah buat apa ni? Makcik dah buat loop ni. Makcik nak tunjuk cara nak buat loop yang paling comel ni dan pasang di badannya. Okey, jadi cantik macam ini. Okey. Ini tangan ni, tangan ada plit-plit ni dengan ada butang loop ni. Butang bungkus. Okey. Jom kita mulakan. Okey, jom kita buat gini. Yang ni kita kena betul-betul menyerong, kita potong betul-betul menyerong. Okey. Daripada permulaan ni kita tarik dulu benang tu biar panjang sikit supaya kita nanti terbalikkan senang. Dan daripada permulaan ni pun kita kena besar sikit jugalah. Dalam satu tapak. Dan kita jahit sikit saja di sini, satu hon saja. Tapak ni sikit saja. Jangan terjatuh pula gini. Jangan pula sampai di separuh tapak tu. Sikit saja kita dapat jangan ni sekadar boleh empit saja. Dia satu hon saja. Okey. So, jadi macam ini. Comel kan besar dia. Jadi, satu hon betul ni. Okey, kita gunting. Kita gunting di sini. Ini ya. Tapi yang ni jangan gunting. Sebab, apa ni? Sebab benang ni kita akan pakai untuk terbalikkan dia. Nah, kita gunting. Kita gunting besar sikit lah dalam... tak sampailah 2 hon. Itu besar sikit daripada yang tu lah. Sebab kalau kita gunting kecil sangat, yang lebih tu, pasti dia kecil sangat. So kalau kita terbalikkan dia apa ni, dia kosong. Okay. Kita lebihkan sikit daripada 1 hon tu. Okey, kita terbalikkan sekarang. Okey. Kita masukkan di lubang ni. Ni jarum Jarum besar sikit lah yang ni. Jarum mesin pun boleh. Yang penting dia ujung dia tu tak tajam. Kita terbalikkan dia. Okay. Dan ini hasil dia. Comel-comel saja. Kan? Jom kita pasang pula di... Okay, kita pasang di sini pula. Makcik buat macam ni. Kita perlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita perlukan 8 butang ya. So yang ni jarak dia makcik buat 7 hon. 7 hon kalau sentimeter 2 sentimeter. 2 cm. Jarak dia 2 cm ya. 2 cm, 2 cm. Okey, 2 cm nah. Tu. 2 cm. Okey, sampai kita dapatlah 8 butang tu. Okey, kita pasang di sini. Ni tanda-tanda dia ni. Kita kena
jaga betul-betul, dan jarak dia nanti kita akan kalau dia tak sama besar, kita akan ulang-ulang nanti. Okay. Dan kita pusing macam ini. Tapi kebesaran dia ni kita boleh nampak hujung tapak ni kan. So dia akan rapat saja di loop ni, dia akan rapat saja di hujung tapak ni. So kita boleh kawal lah kebesaran dia. Okey, tu rapat je kan, tak ada yang lebih-lebih gini. Kalau kita tarik adalah lebih, tapi kalau kita relax, dia memang akan rapat di situ saja. Kita pusing, tetap payah gunting ya. Kita pusing saja. Okey, sabuk boleh lah tu. Sekejap, kena adjust sikit sebab terkeluar lagi dia punya tanda pensil. Kita tarik pula di sini. Kita buat perkara yang sama. Okey, tengok sampai kat situ je kan? Rapat di tapak. Tak ada jarak pun di situ. Sejauh aja tu, nombor 2 tu. Tengok tanda tu, sudah lari. Tanda dia sudah lari, so makanya dia jadi terkangkang loop dia tu. Benda tu dah kena bawa dengan tapak. So maksud makcik yang tanda tu di tengah-tengah dua-dua ni. Tengah-tengah dua-dua tu. Gitu. Comel kan? Okey, jom kita tengok hasil dia macam mana. Kan cantik tu. Kita ini. Itulah hasil dia, dan kita pasang benda ini. Ini plit-plit ya, plit-plit di bawah tangan.